Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So macam biasa, hari ni kita akan buat ulasan perlawanan antara Selangor versus Lion City Sailor, yang mana Selangor kena belasah 4-2, which is agak memalukan lah, sebab kalah 4-2 kepada pasukan Lion City Sailors. Dan kalau kita tahu, Selangor antara tim yang digelar sebagai tim terkuat Liga Super nombor 2 lah selepas JDT. Tetapi bila mereka bermain di international level ataupun antarabangsa, kita boleh nampak yang gap itu sebenarnya terlalu jauh kalau nak compare dengan JDT ataupun nak compare dengan negara-negara jiran seperti Indonesia, Thailand dan even Singapura sekalipun. Yang mana dengan Singapura pun Selangor masih lagi struggle untuk bermain secara baik. Okey. Untuk perlawanan menentang Lion City Sailor, Selangor menggunakan coach interim mereka iaitu Christopher Gamel lah, selepas mereka telah merehatkan coach Kitsuno dan Christopher Gamel ke Singapura dengan satu pembawaan formation yang baru. Yang mana sebelum ni kalau kita tahu under coach Kitsuno, Selangor banyak bermain dalam sistem back 3 dan juga banyak menggunakan wingback seperti mana Dioro Ram dan juga Quentin Cheng yang akan bermain dengan wingback dan bermain lebih efektif untuk bermain di kawasan pihak lawan ataupun untuk membantu attacking output pasukan Selangor lah. Tetapi semalam kita boleh lihat apabila Selangor kembali bermain dalam sistem back 4, boleh dikatakan sebenarnya mereka mempunyai masalah yang terbesar dalam fasa tersebut lah, in term of defending dan juga in term of attacking output. Boleh dikatakan mereka tak mempunyai transition yang bagus, defending yang tak kompos, dan boleh dikatakan dari segi transition untuk menyerang pun mereka tak terlalu baik. Baiklah, saya akan terang semua itu di dalam video inilah. Okey. Yang pertama kita boleh highlight kan, antara perkara yang Selangor boleh perbaiki di bahagian defense adalah apabila mereka bermain dalam sistem back 4, sebenarnya mereka mempunyai masalah yang banyak dari segi corak bertahan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dari segi transition pasukan Selangor sewaktu mereka pegang bola ataupun in position lah untuk menyerang pasukan lawan, Selangor still akan push pemain mereka di bahagian fullback iaitu Quentin Cheng ataupun Dioro Ram untuk naik ke atas, yang menyebabkan mereka punya phase yang pertama adalah dalam pembentukan back 2 Richmond Ankrah dan juga Syarul Nazim yang berada di bahagian centre back. Dan kalau kita lihat kedua-dua pertahanan ni boleh dikatakan dari segi combination ataupun dari segi chemistry serta defending duty mereka agak kurang baik lah pada perlawanan ni, yang mana boleh dikatakan loophole yang ketara berjaya dimanfaatkan oleh pemain Lion City Sailor apabila mereka banyak menyerang dengan direct ataupun menghantar bola di kawasan pasukan Selangor yang kosong, terutamanya di kawasan kanan. Kalau kita lihat, Quentin Cheng banyak digunakan sebagai attacking output juga walaupun bermain dalam sistem back 2 mereka sewaktu menyerang. Benda tu menyebabkan kawasan Quentin Cheng di kanan itu agak kosong, jadi senang untuk pasukan Lion City Sailor untuk exploit that area dengan hantaran-hantaran ke kawasan tersebut lah. Dan perkara tersebut berjaya diguna pakai oleh pasukan Lion City Sailor seawal minit ke-6, dan kita boleh tengok bagaimana Anderson Lopez yang menjaringkan ke-4 gol untuk membawa masuk pasukan Lion City dengan kemenangan 3 poin lah. So benda tu kita boleh nampak ketara mereka punya defending line, mereka punya transition untuk bertahan memang teruk. Syarul Nazim dan juga Richmond Ankrah pun tak serasi dan boleh melakukan mistake-mistake yang mudah lah, boleh saya katakan. Even area duel pun mereka tak boleh menang, tambah lagi ground duel. So dari segi positioning, dari segi simple mistake, dari segi duel, memang pemain-pemain Selangor di bahagian backline semalam agak teruk, even dari segi track back dan juga recovery. So benda tu yang menyebabkan pasukan Selangor di bahagian belakang dihukum dengan begitu ketara. Dan permasalahan ni bukan sahaja di bahagian back 4. Sebenarnya pasukan Selangor juga mempunyai masalah yang sangat ketara di kawasan bahagian tengah, yang mana untuk midfield pasukan Selangor, kalau kita lihat pada perlawanan ni, Selangor menggunakan dua pivot lah, iaitu Nora Wabdeh dan juga Noah Lane, yang mana kedua-dua player ni memang kalau kita tahu antara the best duo
untuk midfield pasukan Selangor. Tetapi boleh katakan combination ataupun partnership mereka berdua ni pada perlawanan semalam tak menjadi. Yang mana kita boleh nampak Nualin dan juga Nurul Abdeh tak boleh nak dictate tempo kat bahagian tengah. Boleh dikatakan mereka agak barai untuk game ni, dan bagaimana mereka nak link up ataupun nak kontrol ataupun nak buat ball population di kawasan tengah ataupun nak bagi support dari segi build up phase yang pertama dari bahagian bawah, mempunyai masalah yang ketara di bahagian backline pasukan Selangor. So Nualin dengan Nurul Abdeh nak kata in term of defensive duty memang agak kurang, tetapi in term of attacking wise sebenarnya mereka berdua yang buat juga dalam 20 minit terakhir di second half macam tu untuk kontrol balik bahagian tengah pasukan Selangor untuk bermain dengan lebih efektif ke bahagian serangan. Tetapi benda tu agak terlambat sikit lah sebab mereka cuba untuk tingkatkan intensity tetapi mereka dihukum kembali. So Nualin dan juga Nurul Abdeh boleh dikatakan beraksi di bawah below par. Tetapi ada player yang lebih teruk pada perlawanan ni, iaitu Zack Clark. Yang mana untuk game ni Zack Clark diletakkan lebih kepada pemain nombor 10 dan boleh dikatakan dia tak memberi impak apa-apa langsung di zon 14 pasukan Selangor ataupun di zone attacking midfielder. Memang nampak ketara contribution Zack Clark dalam perlawanan ni memang tak nampak. Boleh dikatakan Zack Clark ni memang tak function sebenarnya daripada awal Selangor beli. And so benda tu yang menyebabkan attacking midfielder pasukan Selangor ataupun attacking side pasukan Selangor seakan-akan hilang di bahagian tengah sebab Zack Clark cannot do anything lah. So benda tu agak ketara kita boleh nampak. Tetapi di second half macam tu, apa yang dilakukan oleh Christopher Gamel, dia membawa masuk Zikri Galili pula nak main tempat Zack Clark. Saya pun tak faham sebab apa. Dan letak Omid Musawi main kat tengahan. So perancangan main management dari Christopher Gamel pun boleh dipertikaikan jugalah. Untuk front three waktu awal-awal, Alvin Fortes, Moraes dan juga Faisal Halim. Boleh saya katakan Faisal Halim sebenarnya boleh makan Selangor punya gameplay waktu second half tu. Tapi Faisal Halim pula dia kurang klinikal. Yang mana dia dapat 2-3 peluang yang sepatutnya dia sudahkan, dia tak sudahkan. Tetapi dia berjaya menjaringkan satu gol lah. Tapi try bayang kalau dia execute semua gol ataupun percubaan yang dapatkan tu, dia adalah clear chance. Tapi gagal disudahkan dengan baik, boleh dikatakan agak merugikan. Moraes in term of movement dia bagus. Nampak dia cuba buat game tapi dia tak boleh nak buat apa-apa sangat sebab tak ada link up play dengan Zack Clark macam saya cakap. Dia hanya boleh bergerak untuk receive the ball daripada Quinten Cheng. Kalau Quinten Cheng tak ada pun, pasukan Selangor agak bahaya juga sebab bahagian kanan mereka tak boleh attack langsung dan striker mereka tak boleh nak dapat bola lebih banyak lah. So benda tu memang ketara gila. Memang permasalahan yang ketara sangat. Jadi untuk overall, Selangor mempunyai masalah daripada segi defending midfield. Benda tu yang mereka kena fix lah untuk bermain dengan lebih better. Zack Clark mereka kena ganti. Kalau nak compare dengan Orozco memang jauh beza. Cuma positive side, Faisal Halim score, even dia ada 2-3 peluang tapi dia still score satu, which is good lah. Cumanya dia kena perlu lebih clinical. Moraes boleh tunjuk yang dia punya work rate dan juga movement bagus. Nurul Abdeh dengan Nualin nampak positively daripada first half. Di second half nampak better sikit tapi still lagi tak boleh nak cope dengan pressure dan juga corak permainan Lion City Sailor. Lion City Sailor lebih mudah bermain untuk hukum pasukan Selangor. So easy win lah untuk Lion City Sailor berbanding untuk pasukan Selangor. So sayang lah, kelak commercial value tinggi tapi output ataupun dalam padang tak tunjukkan result yang bagus. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.